Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aira Ramadan Sulaiman, wartawan cilik TV PSS SK Indra Shah Bandar. Pada hari ini, sekolah kami menerima kunjungan istimewa daripada pihak Ana Muslim. Sempena program yang diadakan khas untuk memberi pendedahan dan pengalaman bermakna kepada para murid. Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan seperti pentandingan mewarna, perkongsian interaktif, sesi bersama maskot, kuis serta jualan bahan bacaan Ana Muslim yang mendapat sambutan hangat daripada murid-murid. Survey dulu, kita tengok dulu Ana buat apa. Okey. Suasana program dilihat ceria dan penuh keterujaan, terutamanya apabila murid berpeluang berinteraksi secara langsung dengan wakil dan maskot Ana Muslim. Objektif untuk daripada Ana Muslim adalah untuk memberi ilmu-ilmu untuk pelajar-pelajar daripada buku kami, dan kami juga membawa moto pembentuk peribadi mulia. Jadi daripada komik-komik dan buku-buku kami, objektif yang kami bawa adalah untuk membentuk peribadi mulia melalui buku-buku yang kami bawa untuk pelajar-pelajar di setiap sekolah. Diharapkan program seperti ini dapat terus memberi inspirasi kepada murid serta membentuk sasiah yang baik. Saya Aira Ramadan Sulaiman melaporkan dari SK Indra Shah Bandar untuk TV PSS. Sekian, terima kasih.